Ini kisah saya, Ahmad Hanif bin. Ibu dan ayah tinggalkan saya di rumah atuk kerana ada urusan kerja di luar negeri. Hanif, dah bangun, sahur. Macam mana nak sahur ni, ngantuk ni. Dah, cepat. Kita sahur sama-sama. Tak makan tak apa ke? Ya, tahu. Atuk tahu kamu ngantuk. Tapi kita kena sahur. Sebab lepas ni, mesti kamu lapar kalau tak sahur. Kerja pun banyak ni. Stres lah. Tok, Hanif lapar lah, Tok. Hanif dah lah tak sahur tadi. Makan Maggi pun sedap ni. Nak gicek lah. Ada apa dalam peti ni? Perut tu dah lapar ni. Ni carrot. Aduh. Fresh. Sedap ni. Boleh lah ni. Budak ni boleh pula lah dia makan Maggi. Hanif, atuk tahu kamu tak puasa pun. Atuk tak marah, tapi Allah lagi marah kalau kamu tak puasa. Hanif, Allah jadikan kita ni di bulan Ramadan ni kena puasa. Tak baik tak puasa. Kamu nak ke kena azab daripada Allah sebab tak puasa? Minta maaf tu. Hanif rasa sangat berdosa hari ni. Hanif janji Hanif takkan buat lagi. Dan Hanif akan puasa elok-elok. Hanif, kamu bayangkan kalau mak ayah kamu tahu kamu tak puasa. Apa perasaan mereka? Mak ayah kamu tinggalkan kamu kat sini sekejap tu nak suruh atuk tengok kamu. Tapi kamu pun tak puasa. Atuk ni rasa segan dan malu. Dan atuk ni dah kena tanggung dosa kamu. Tok, atuk jangan beritahu ayah dengan ibu. Hanif janji Hanif takkan ulang lagi. Inilah kisah saya selepas terima teguran daripada atuk. Saya akan menanam niat untuk terus berusaha puasa di bulan Ramadan ini.